Okay, kali ini aku akan reviewkan dan unboxing satu produk ini yang dikatakan mini CCTV untuk keselamatan dan juga hampa boleh bawa ke mana saja. Okay, produk itu ialah Wi-Fi Hidden Cam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok apa yang ada di dalam kotak Wi-Fi ini dan juga function-functionnya. Jom kita buka isi yang berada di dalam kotak ini. Okay, first kali kita dapat user manual. Dekat user manual ni dia ada barcode untuk korang install app di dalam handphone korang dan juga ia support iOS dan juga Android. Selain user manual, akan dapat tiga benda ini. Ini adalah tapak untuk hidden cam. Dekat bahagian tapak ini, korang boleh pekat di bahagian dinding. Kat atas ni adalah bahagian magnet. Selain itu, akan dapat kabel USB micro. Dan ini adalah mini camera Wi-Fi hidden cam. Material body dia adalah aluminium alloy. Ini bahagian on off dia dan juga sebelah dia iaitu bahagian mode. Dan kemudian untuk bahagian ni korang boleh letak memory card micro SD. Sebelah ni pula untuk bahagian charge. Kemudian ini adalah cara untuk kita pasang tapak ini. Dekat belakang tu ada magnet dan korang boleh lekat saja dekat situ. Untuk ketahanan bateri ini, ia support sebanyak 90 hingga 120 minit. Dan korang boleh kontrol hidden cam ini melalui telefon ataupun komputer. Bagi korang yang berminat ingin mendapatkan, korang boleh klik saja dekat link yang berada di dalam video ini.